Bagi aku lah kan, mengalah tu bagus sebenarnya. Kalau ikut situasi lah, kalau kau bertemu dengan orang yang nak menang sedangkan dia salah, so cara yang ada adalah biar dia menang. Kita jadi batu yang tak ada perasaan, kosong. Ataupun grey rock lah, jadi batu tembok yang kerah. Ni kesal aku lah, aku terlanggar side mirror seorang pasangan 50-an macam tu. Tak tahu salah siapa, saya angkat dua-dua salah. Saya pun tak perasan. Saya menuju straight je, saya ikut haluan saya. Kemudian dua pasangan ni, dia mungkin tertengok kedai dan mereka tu terbelok tanpa tengok di bahagian belakang dahulu. Saya pula hanya ikut lane yang betul, lorong yang betul dan bagi signal. Namun mungkin tidak tersengaja terbelagar saya punya bok motor terkena side mirror. Namun bila bincang di tepi jalan, mereka menegakkan yang mereka kata betul. So, saya pun mengalah je lah. Sebab no point bila saya lawan pun tak berlabui pun. Bila saya lawan pun mungkin mereka stres kot, sebab tu mereka sia-sia dan tiba-tiba kejadian tu jadi. Tapi saya syukur dua-dua hidup. Tak ada apa yang memudaratkan, semua sihat. Tak ada masalah. Cuma time tu emosi, biasalah kan. Tapi saya menerima kenyataan di mana benda tu tak adil lah. Benda dah jadi, so benda dah lepas, so kita move on. Pengejaran yang aku belajar dekat situ, bila kita berlawan dengan orang macam ni, kita kena satu je teknik yang ada. Kita kena mengalah sebab dia nak betul, dia nak menang. Sebab orang salah ni dia akan memang cakap tak habis lah, walaupun dia tahu dia salah. Tapi dia nak menang. Cara yang boleh buat adalah hang kena kalah. Buat kalah lah. Padahal tu cara paling terbaik sekali, dia macam Itachi lah. Tiba-tiba Itachi kan. Tu satu buku ni yang boleh ajak hampa macam mana nak handle orang-orang sekeliling yang narsisistik, ada masalah mental dalam pekerjaan kan, dalam dunia kerja hampa tu. Macam-macam lah orang yang selalu nak menang, orang ada masalah narsisistik, perfectionist, semua ada dalam buku ni yang ditulis oleh dua orang yang hebat, orang lokal lah, Akif Basri dan Asim Hatta. So kalau berminat dengan buku ni, boleh tengok dekat bil kuning di bawah ni. So kalau cepat mungkin dapat harga yang diskaun tu, harga murah lah. Okay, apa-apa kalau berminat, tekan bil kuning di bawah ni. Okay, let's go. Satu lagi, kalau ada benda yang boleh relate, so siapa yang boleh relate dengan cerita ni, cuba komen dekat bawah ni. Okay, let's go.